Salam semua. Krisis dalaman Perikatan Nasional kini dilihat semakin memuncak apabila kedudukan Hamzah Zainuddin terus menjadi perhatian selepas beberapa siri konflik dengan kepimpinan Bersatu. Penganalisis politik dari UTM, Prof. Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tindakan menolak Hamzah boleh memberi kesan besar kepada masa depan PN, malah berpotensi mencetuskan pembentukan blok politik baharu dalam gabungan pembangkang itu. Menurut beliau, Hamzah bukan sekadar pemimpin biasa tetapi memiliki jaringan akar umbi dan sokongan dalam kalangan ahli parlimen yang masih kuat. Jika tekanan terhadap beliau berterusan, tidak mustahil satu penjajaran kuasa baharu akan berlaku dalam PN. Mazlan turut menegaskan, kekuatan sebenar dalam politik hari ini bukan hanya pada jawatan, tetapi kemampuan mengumpulkan sokongan dan membina pakatan strategik. Dalam situasi sekarang, Hamzah dilihat masih mempunyai pengaruh besar, terutama dalam blok pembangkang. Tambah beliau lagi, sekiranya PN terus menjarakkan diri daripada Hamzah, gabungan itu berisiko kehilangan kelompok sokongan tertentu yang selama ini menjadi tulang belakang kekuatan mereka. Malah, perkembangan semasa menunjukkan Hamzah masih mempunyai hubungan rapat dengan beberapa pimpinan utama PN dan terus aktif membawa naratif reset politik pembangkang. Persoalannya sekarang, adakah PN sanggup mengambil risiko kehilangan seorang tokoh yang masih mempunyai pengaruh besar atau akhirnya terpaksa menerima realiti bahawa Hamzah mampu menjadi paksi baharu politik pembangkang negara? Ikuti Politico untuk perkembangan politik semasa.